sebagai anggota Jemaah Menteri ingin menyeru Peguam Negara dan juga Polis Diraja Malaysia sempena bulan Ramadan ini yang kita sangat-sangat menghargai perpaduan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Itu tindakan tegas wajib diambil terhadap sesiapa pun. Saya tegaskan, terhadap sesiapa pun yang sengaja cuba memporak-perandakan negara kita dengan merosakkan keharmonian agama. Termasuk ada puak yang cuba pijak Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Ada puak yang cuba menghina tanda kesucian agama Hindu. Ada juga yang juga cuba membakar kereta ulama yang buat macam-macam provokasi. Tiada maaf kepada puak pelampau ini. Tak kira siapa, saya tidak merujuk kepada siapa, mana-mana pihak yang menghina agama orang lain wajib didakwa di mahkamah. Okey, lebih ratusan laporan polis sudah dibuat. Okey, saya difahamkan siasatan pun dah hampir selesai. Oleh kerana itu, saya sebagai anggota Jemaah Menteri demi memupuk keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum ini, mereka yang terlibat wajib didakwa dengan kadar segera tanpa kira siapa, supaya mereka, rakyat Malaysia yang mencintai kedamaian dan keharmonian, nasib kita dapat dibela.